Sahabat semua, kembali lagi ke channel Mak Nur. Mak Nur dah rebuskan kaki ayam sebanyak 1 kilo. Dah direbus, dah dipotong, dah dicuci bersih. Mak Nur dah siapkan bawang merah, bawang putih, bawang besar, halia untuk kita masak kicap rebus. Kita masak kicap simple aja. Bagi orang yang tak makan minyak, boleh buat macam ni sahabat. Okey, Mak Nur dah siapkan rempah 5 rasa. Caranya mudah dan senang. Rempah 5 rasa kita masukkan di dalam bawang yang sudah dipotong, dah dicuci bersih. Masukkan rempah 5 rasa secukup aja. Masako ayam. Okey, mak ingkah masako ayam je. Okey, masako ayam cukup aja, senyengan aja lah. Lepas ya mak ingkah untuk sebut cabai secukup aja, senyengan aja. Kita mau kurang wadah hitam pun. Kasih mak makan kari babas sikit aja, dalam 2 sudut macam ya. Pasal mak makan kicap ma. Okey, kicap pekat cukup aja. Kita nak masak kicap tu. Pasal mak makan kicap pekat lagi. Cukup aja. Okey, kicap tu. Okey, pasal mak ingkah bicin sikit lah. Mak makan bicin sesudut teh aja. Manisan, masinsan, suka kita orang pun lah. Manisan dengan masinsan terpulang pada kita. Mak makan macam tu aja. Okay, mak mula ya kaki manok masak kicap tanpa minyak. Rebus saja. Okey, sahabat semua, mak dah nyoti api. Ini ada sahabat, tanpa ada minyak. Okey, kita boleh nanggar semua. Sudah minyak dalam. Pasal kita angkat kaki. Pasal angkat rencah tadi. Okey, pasal kita ingkah air air biasa aja, bukannya air kicap tu. Tu kan kak kicap tadi. Bismillah, ke air. Dah saya tak si mau. Kita si mau nguah. Boleh digoncang-goncang tu je. Okey, dengan api yang besar. Ya, tutup. Dah ditutup. Kita tunggu sehingga masak. Dah pun meledak. Kita wah. Makanan sehat untuk orang yang sakit, tiba makan minyak. Kita masak sampai airnya kering lah. Okeylah sahabat, sekali-sekali kita nak nanggar.
nangga airnya. Airnya pun dah kering lah, kuahnya dah kering. Okey, tu tandanya dah masak, sahabat. Ketuk mak nak angkatnya. Angkatnya kepaknya warnanya ditunuk. Semua mak nak angkat kaki ayam yang dah masak. Harum baunya, sedap. Sedap rasanya nih. Yang habis sahabat. Lembut isi ayam tu. Sedap. Ini kita kuahnya pun sampai kering. Tu bau nak ya. Oh, kau masaknya dapur kayu. Dah dipindah ni periuk sikit je. Okey, kita nak makan. Okey, periuknya kita rendam dengan air. Okey, kita rendam dengan air periuk lo. Nasi mau nak duduk menang. Anda ni mau sini je. Nak duduk di basuh ha. Okey. Ibarat dah habis. Okey lah sahabat semua, alhamdulillah. Itulah hasilan kaki ayam yang dah masak simple dan mudah. Ditaburi dengan cabai di atasnya, cabai setan. Okey sahabat, makna nak cuba satu isiannya. Inilah makna cuba satu. Tengok sahabat isiannya sahabat. Berminyak-minyak ni. Tapi bukan minyak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okeylah sahabat semua. Isiannya sedang asin. Walaupun tanpa garam. Okeylah sahabat semua. Isian kaki ayam dah masin, kena masako ayam dan kicap walaupun tanpa diberi garam. Okey sahabat semua, jangan lupa cuba di rumah dan jangan lupa di komen dan di share. Bye sayang semua.